Okey, baru-baru ni kita ada baca berita berkenaan dengan seorang bapa yang menghalau anaknya kerana tidak mahu atau enggan mengikut paksaan bapanya supaya berkahwin. Dan hasrat anaknya adalah ingin sambung belajar. Tapi kerana tidak mendapat kebenaran ayahnya dan ayahnya ingin dia untuk berkahwin, maka anak tersebut dihalau. Jadi dalam konteks atau isu ini, kita nak tengok sejauh mana kebenaran, sejauh mana pernikahan terutamanya kepada kanak-kanak yang bawah umur, dibenarkan di sisi undang-undang dan hukum syarak sehingga, ayah tersebut sanggup untuk, menghalau anak tersebut. Sekiranya perkahwinan dengan paksaan ini dibenarkan ataupun dilakukan tanpa ada kesediaan oleh pihak-pihak yang ingin berkahwin, kesediaan untuk dia memikul tanggungjawab-tanggungjawab dalam perkahwinan seperti tanggungjawab, memenuhi keperluan suami, tanggungjawab menjaga emosi isteri, maka di akhirnya pihak-pihak ini juga akan menanggung kemudaratan yang bakal berlaku dalam rumah tangga tersebut. Sebab itu, mana-mana perkahwinan di bawah umur bukanlah boleh suka-suka dipaksa, melainkan ia mendapat satu kebenaran mahkamah dan melalui satu perbicaraan dan siasatan yang adil supaya hak pihak-pihak terjamin dan tidak menimbulkan apa-apa masalah ke masa akan datang. Islam amatlah menjaga kerelaan dan kebajikan umatnya. Sekiranya paksaan ini membawa kepada sesuatu yang boleh menjejaskan kebajikan umat Islam itu sendiri, pasti paksaan ini bukanlah sesuatu perkara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkahwinan tidak boleh dibina di atas dasar paksaan. Sebaliknya, perkahwinan itu hendaklah dibina di atas dasar kerelaan. Kerana dengan kerelaan tersebut akan membawa perkahwinan ini kepada apa yang kita cakap matlamat perkahwinan itu sendiri, iaitu apa yang digariskan dalam Islam adalah matlamat perkahwinan itu adalah sakinah mawaddah dan rahmah. Jadi kalau anda setuju bahawa perkahwinan ini tidak boleh dipaksa, maka tulis komen di bawah. Tulis komen rela di bawah tanda anda setuju.